Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harap suara saya boleh didengar oleh semua peserta. Kalau boleh, mungkin ada yang boleh letak thumbs up. Right, okay. So, alhamdulillah kita berada pada sesi wacana pada malam ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta-peserta ke wacana yang bertajuk Meneroka Landscape Penyelidikan di Malaysia. Keutamaan jurang dan panduan praktikal untuk penyelidik kesihatan awam dan epidemiologi. Nama saya Kamarul Imran Musa atau lebih mesra dipanggil Kim. Saya adalah Profesor Epidemiologi Perubatan dan Statistik di Jabatan Perubatan Masyarakat Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia. Pada masa sama, saya adalah Bendahari Persatuan Epidemiologi Malaysia. Saya akan membuka sesi wacana pada malam ini. Ingin saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Persatuan Epidemiologi Malaysia, Persatuan Anggota Kesihatan Kelantan, Malaysian Disease Modelling Experts Group, Unit Kesihatan Digital Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia atas kerjasama untuk menjayakan wacana pada malam ini. Untuk makluman peserta semua, 4 mata CPD akan diberikan. Link untuk pendaftaran ataupun kehadiran kita akan berikan di tengah-tengah ataupun mungkin di bahagian akhir sedikit wacana pada malam ini. Wacana pada malam ini akan dimoderatekan oleh Meja Bersekutu Profesor Dr. Muhammad Rohaizat Hassan. Profesor Dr. Muhammad Rohaizat Hassan, kelulusan MD daripada Universiti Sains Malaysia, adalah Profesor Epidemiologi di Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau graduate sebagai Doktor Perubatan pada tahun 1998, seterusnya Masters of Community Medicine di UKM pada 2009 dan PhD daripada Niigata University Jepun pada 2019. Beliau sudah mempunyai 19 tahun pengalaman dalam bidang kesihatan awam dan epidemiologi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya rasa saya akan, kalau Prof. Rohaizat sudah bersedia, saya akan serahkan wacana ini kepada Profesor Dr. Muhammad Rohaizat Hassan. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Kim di atas pengenalan ringkas tadi. Boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Kalau boleh bagi signal sedikit. Saya takut tak dengar. Boleh, okay. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua dan salam Malaysia Madani. Okay, selamat datang kepada semua panel host kita, Prof. Kim pada malam ini, para panel yang kita jemput khas dan juga kepada para peserta yang telah, saya rasa ramai yang telah masuk ke online pada malam ini untuk menyertai wacana kita pada malam ini. So, selamat datang kepada semua ke program wacana Meneroka Lanskap Penyelidikan di Malaysia, keutamaan jurang dan panduan praktikal untuk penyelidik kesihatan awam dan epidemiologi. Okay. Program ini seperti mana maklum dianjurkan oleh Persatuan Anggota Kesihatan Kelantan dengan kerjasama Persatuan Epidemiologi Malaysia, okay, MDMAC dan juga unit digital PPSP di USM. Baiklah, saudara-saudari, saya rasa kita semua maklum bahawasanya bagi melaksanakan
sebuah kajian, bagi memulakan atau melaksanakan sebuah kajian, ianya bukanlah sesuatu yang mudah, terutama sekali kepada rakan-rakan yang masih baru di dalam bidang penyelidikan dan kajian berkaitan kesihatan awam. Jadi bagi menyedari keperluan tersebut, maka pihak penganjur merencana wacana ini khusus yang kita reka bagi keperluan ahli-ahli akademik dan juga pelajar siswazah terutamanya di dalam bidang kesihatan awam dan epidemiologi. Yang mana mereka yang mahu meneroka dengan lebih mendalam berkaitan dengan lanskap penyelidikan di Malaysia, mengenal pasti jurang penyelidikan, research gaps, dan juga panduan bagi menetapkan objektif-objektif kajian bagi sesebuah kajian. Bagi tujuan itu, pihak penganjur telah bersetuju menjemput dan membawakan kepada saudara-saudari sekalian pada malam ini 3 panel yang saya kira adalah nama besar di dalam bidang penyelidikan epidemiologi di Malaysia yang berpengalaman luas dalam penyelidikan kesihatan awam di peringkat kebangsaan dan juga di antarabangsa. So, saya selaku moderator pada malam ini insyaAllah akan cuba menjalankan tugas sebaik mungkin bagi mengendalikan sesi ini. Dan bersama-sama saya akan mulakan dengan memperkenalkan panel kita pada malam ini. Semuanya nama-nama besar belaka. Panel kita yang pertama, izinkan saya perkenalkan Profesor Dr. Muhammad Safri Jeffrey. Prof. Safri adalah merupakan penolong Naib Chancellor Strategik di Universiti Malaysia Sabah. Beliau adalah lulusan MD daripada UNIMAS dan seterusnya Masters of Community Medicine dan Occupational Health daripada UKM. Dan beliau juga adalah lulusan daripada EIP Malaysia dan memiliki sijil OHD dan CMIA dalam bidang kesihatan pekerjaan. Okey, bidang keutamaan bagi Profesor Safri adalah Occupational Infections, dan dalam bidang penerbitan beliau telah menerbitkan lebih daripada 200 penerbitan artikel secara keseluruhan, dan telah memiliki lebih daripada 2 juta kumulatif geran penyelidikan. Dan paling membanggakan adalah beliau adalah tersenarai di kalangan World Top 2% Scientist oleh Elsevier. Dan juga merupakan pemenang anugerah bagi penerbitan UMS. So, selamat datang Prof. Safri. Terima kasih kerana menerima undangan kita pada malam ini. Okay, panel kita yang kedua pula adalah sahabat saya di UKM, Profesor Dr. Azmawati Muhammad Nawi. Selamat datang Prof. Azma. Okay, beliau daripada Department of Public Health Medicine, Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan UKM. Lulusan MD daripada UKM, Masters of Community Medicine, Epidemiologi dan Statistik daripada UKM, dan juga PhD dalam bidang molekular medicine daripada UKM, UMBI UKM. Niche utama, bidang penyelidikan utama Profesor Azma adalah berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit, terutamanya kanser dan penyakit jantung, heart disease. Dan beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 150 penerbitan, dan bilangan jumlah kumulatif geran penyelidikan melebihi 1 juta ringgit. Dan seperti Prof. Safri juga, Profesor Azma merupakan telah senarai di kalangan top 2% scientist oleh Elsevier, dan beliau juga adalah pemenang bagi anugerah penerbitan bagi UKM. Selamat datang Prof. Azma. Dan saya ingin memperkenalkan seterusnya panel kita yang ketiga pada malam ini, tak kurang hebatnya, Profesor Jeffrey Stephen. Selamat datang Prof. Jeffrey. Prof. Jeffrey adalah merupakan ketua jabatan bagi Jabatan Community Medicine dan Public Health di Faculty of Medicine and Health Science di UNIMAS. So, sahabat saya ini telah lulusan daripada MBBS UM dan MPH daripada UNIMAS pada tahun 2010, dan beliau juga adalah merupakan lulusan EIP Malaysia. Bidang utama penyelidikan bagi Prof. Jeff adalah dalam bidang social and preventive medicine dan healthy aging. Beliau juga memiliki bilangan penerbitan yang amat membanggakan kita, dan juga jumlah geran penerbitan yang
melebihi daripada hampir 1/2 juta. So ketiga-tiga panel kita pada malam ini, selamat datang. Panel yang hebat-hebat semua yang akan mengupas tajuk yang telah kita berikan pada malam ini. Dan insyaAllah saya ingin menyatakan yang pada umumnya kita akan membicarakan berkaitan dengan panduan praktikal bagi menjalankan penyelidikan di lapangan. Termasuk juga kita akan belajar daripada panel-panel kita pada hari ini tips bagi mengenal pasti jurang penyelidikan. Research gaps merupakan satu yang amat penting dalam kita memulakan sesuatu kajian, dan juga kita akan berdasarkan pengalaman daripada panel-panel kita akan tengok pada contoh-contoh kajian yang akan diberikan berdasarkan niche masing-masing, dan termasuk dari segi merancang objektif penyelidikan, bagi melihat dari segi durability, realistik dan sebagainya, serta berdasarkan pengalaman kita akan tengok cabaran kajian-kajian kesihatan awam di lapangan, dan bagaimana tips-tips untuk kita melaksanakan kajian lapangan. Okay, so kita akan laksanakan wacana pada malam ini dengan kaedah di mana saya akan memulakan sesi perbincangan secara dua pusingan. Okay, saya akan ajukan soalan dan akan dikupas dan diulas oleh para panel. Pusingan pertama dan juga pusingan kedua, dan seterusnya kita akan merumuskan dan membuka soalan kepada para hadirin sekalian, saudara-saudari, untuk mengajukan soalan kepada panel-panel kita pada malam ini. Okey, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ayo kita mulakan sesi kita pada malam ini bagi mengulas aspek-aspek berkaitan dengan kajian. Saya ingin memulakan dengan Profesor Safri. Boleh ya, Prof? Profesor Safri? Boleh, Prof. Ya, Prof, lihat pada pengalaman Profesor Safri sendiri di dalam bidang kajian dan penyelidikan, untuk kita memulakan perancangan bagi sesuatu penyelidikan, kalau boleh Prof berkongsi dengan para hadirin sekalian, saudara-saudari sekalian, apakah tips dan panduan untuk kita mengenal pasti apakah jurang penyelidikan yang tertentu, dan seterusnya menetapkan apakah keutamaan pada sesebuah penyelidikan tersebut. Silakan Prof. Terima kasih Prof Rohaizat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, good evening. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk menjadi salah seorang daripada panel pada malam ini. Terlebih dahulu saya juga ingin memberi satu gambaran jelas bahawa baru-baru ini Yang Berhormat Menteri KPT telah mengharapkan, memberi satu aspirasi kepada setiap universiti sebagai brain of nations. Okay, so we talk about brain of nation, maksudnya kita menjadi satu kelompok untuk menyediakan evidence base. Ke mana arah nak kita kena bawa ni adalah berdasarkan kepada evidence base melalui research yang berimpak tinggi. So saya rasa wajarlah pada malam ini kita mendengar pandangan-pandangan, bagi saya lebih pada pengalaman saya, dan selepasnya mungkin kita akan menghasilkan proposal ataupun publication yang boleh membantu negara ke arah yang lebih terbaik. Baik, saya bercakap sebagai pakar kesihatan pekerjaan dan juga sebagai EIP scholars. So, skop saya mungkin memberi gambaran atau pengalaman sebagai occupational infections, tapi tidak jauhlah daripada kesihatan awam. Menjawab kepada topik pada malam ini, yang pertama iaitu jurang penyelidikan. We talk about, kalau in English is what is the gap in research. So saya pasti dengan pencerah-pencerah ataupun practitioner yang ada di sini dan juga pelajar, kadang-kadang apabila kita nak memulakan research, kita akan stuck at this tunnel. At this tunnel, I would say it's a tunnel because you need to explore and then have to redo again, which must be agreed by all these stakeholders.
Yang pertama sekali bagi saya, apabila kita telah menetapkan skop it can be environmental health, CDC, NCD, that is the scope you want to do. Ya. So pertama sekali bagi saya, kita kena dah tetapkan skop tu, kita kena melihat situasi semasa, ya, iaitu memahami konteks bidang tersebut. Ya. So contohnya bagi saya, kesihatan pekerjaan, saya akan merujuk kepada OSH MP 25, iaitu merupakan OSH Master Plan 2025 dan juga melihat kepada RMK 12. So selalunya ada priorities. Kalau dulu kita ada IRPA, sekarang ni dia lebih kepada general. Jadi kita lihat kepada dokumen tersebut. Kenapa dokumen ini penting? Dia menetapkan hala tuju negara untuk memerlukan polisi akan datang. Mereka memerlukan banyak evidence base untuk support, untuk dibentangkan di peringkat-peringkat tertinggi, contohnya di Parlimen. Contohnya baru-baru ini kita bercakap mengenai dengan vaping, ya. So saya sebagai daripada panel yang dijemput, kita menghadapi kesukaran untuk menyediakan satu polisi yang really concrete and justified, disebabkan probably benda ni adalah isu yang baru, social isu yang baru, dan menyebabkan kita belum lagi menetapkan sebagai satu fokus untuk membuatkan kajian. Ya. Jadi kita kena lihat juga, selepas kita melihat kepada polisi dan juga existing probably prosedur yang ada, dan kita juga kena kenali juga industri yang hendak kita adakan kajian. Bagi saya selalu, kalau occupational health ni tidak lari daripada industri, ya, sebab dia melibatkan kepada pekerjaan. Jadi apakah masalah keselamatan di tempat kerja ataupun kesihatan, dan baru-baru ini adalah gig economy. Ini adalah satu isu yang baru di mana perlu kita terokai, ya, dan juga disebabkan oleh globalization, perubahan iklim, bagaimana transmission of this probably disease or germs inter-country. So this is a thing that maybe we can explore. So adakah masalah yang belum selesai? Itu yang kita kena tanya apabila kita merujuk kepada existing policy. We ask the industry, ada tak masalah-masalah yang belum selesai? Masalah tu bukanlah masalah nak menjawab kepada why. Sometimes we talk about what is the percentage. Sometimes the incident itself pun sudah memadai untuk memberi satu gambaran yang jelas, ya, prevalent of certain diseases di tempat kerja. Itu yang pertama. Kedua, sebagai researcher, kita tidak lari daripada membuat literature review, melihat kepada dokumen-dokumen indeks, daripada indeks journal, dan kita kena melihat 5 tahun ke belakang what ada evidence base yang ada. Kita ada a lot of in the university sekarang mereka dah ada mesin searching machine yang boleh digunakan, ya. So kita boleh dapatkan priority, ya, dan apa fokus yang hendak dilakukan. So that is the literature review lah. Selalu kalau dalam thesis there will be a chapter 2. Okay. Jadi dan kita lihat kadang-kadang ada kajian-kajian yang lain, dia mengatakan bahawa hasil daripada kajian ini more research is needed. So we pick up that points di mana one of the research punya finding conclusionnya, jadi kita sambungkan saja dia punya ni menggunakan problem method yang hampir sama, mungkin different populations. Yeah, that is another. So that is the second step. The third step probably we can use is what we call that gap mapping. Kita buat pemetaan mapping. Yang pertama yang kita kena mapkan apa yang telah kita ketahui. What is the existing knowledge or information we have now? Percentage, risk factors, probably the causal things. Yeah. So these are things that we need to list down. Maybe we can create a column in the table. Second thing, apa research gap dia? Apa lagi yang belum diketahui? Yeah. So probably for example,
We know that a lot of leptospirosis research being done among urban workers, selalu dekat pekerja Dewan Bandaraya ataupun pekerja-pekerja yang melibatkan banjir. Tetapi kita kadang-kadang kita lupa bagi mereka mungkin bekerja di sektor-sektor yang very fokus, contohnya agriculture. So agriculture yang probably selamanya informal workers, penanam sayur, yang ini mungkin menjadi satu gap, ya. Itu yang perlu diketahui. Dan ketiga barulah kita cuba ketahui untuk tindakan, what we call that is the practical needs. Once we have this mapping, then maybe we can have some ideas, then barulah kita tetapkan keutamaan. Once we know the gap, then we prioritize. In order to prioritize, there is 5 things we must understand and try to mapkan juga whether perkara-perkara kriteria ini memenuhi ke tidak. Yang pertama adalah significant. Adakah kajian kita ni, proposal kita ni boleh menyelesaikan masalah yang penting? Ya, adakah menyelesaikan masalah itu? Mungkin it's a process. It takes time. When we need because cross-sectional study won't solve the problem, tapi probably kita akan bagi satu baseline data. Yeah, maybe we need a cohort or case control study. Kedua ada whether it's new thing or not. Adakah dia sesuatu yang baru atau unik? Kalau gig ekonomi itu nampak baru, nano particle is quite new in the occupational setting, this is a thing that probably become satu priority. Yang ketiga adalah kebolehgunaan. Adakah hasil kajian ini boleh digunakan dalam dasar polisi ataupun industri? Kita tak mau buat kajian syok sendiri. Kita kena buat kajian di mana digunakan sebagai evidence base apabila contohnya nak digunakan sebagai strategic planning for the Malaysia ataupun dalam WHO ataupun ILO, maka hasil kajian kita itu akan diguna pakai. Maksudnya kebolehgunaan. Yang keempat adalah kebolehkelaksanaan. Yang ini selalu menjadi satu kekangan terutamanya pihak pelajar. Dari segi masa, budget dan juga sumber yang ada. Yeah? So sometimes we say don't too ambitious, don't do cohort study. If your study period only up to 2 to 3 years, so we need to be more practical kebolehkelaksanaan. Dan yang terakhir sekali adalah keberkesanan impak. Adakah dia memberi manfaat besar kepada populasi at large? So kalau kita boleh dapatkan 3 daripada 5 kriteria tersebut, insya-Allah maka maksudnya proposal kita tu bolehlah dijadikan satu priority untuk diangkat dan diberikan satu peringkat yang terakhir, iaitu engagement with the industries. Ya, sometimes industri dia tak faham. Dia nampak kita punya polisi ada macam ni, kerajaan ada dalam kajian begini. Apabila kita nak buat kaji, dia cakap, oh, kenapalah you all buat begini? Padahal isu kami bukan isu ini. Dia maybe isu dia isu operasi. Bukan isu-isu melibatkan nak menangani the core problem in occupational setting. Saya rasa itu saja daripada saya, Prof. Raizat. Dengan adanya in the practical way kita nak memahami gap tersebut, insyaAllah kita boleh try to prioritize. Of course, they will be not limited to these steps, tetapi this is just a gist of this thing that if we can do within short period. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Safri atas perkongsian yang pada saya sangat menarik dan penuh dengan fakta-fakta dan juga panduan yang pada saya sangat-sangat penting bagi seseorang penyelidik untuk memulakan sesebuah kajian. Secara ringkasnya saya boleh katakan intipati daripada penjelasan tadi adalah pertama menentukan skop kajian. Saya rasa itu semua orang boleh lakukan dengan melihat pada apa yang dia nak buat dan sebagainya. Dan juga dari segi kajian kepustakaan, literature review juga, itu adalah merupakan flow biasa yang dijalankan.
Tetapi yang selanjutnya itu amat menarik pada saya adalah proses-proses di mana pertama sekali mapping, pemetaan kepada knowledge yang telah diperolehi daripada literature review dan juga daripada situational analisis dan sebagainya itu perlu dipetakan. Perlu dipetakan, dan daripada situlah kita boleh melihat kepada gaps ataupun keperluan. Dari situlah akan keluarnya perkara-perkara yang what we call as things that we still not known, yang perlukan kepada kajian. Dan penetapan priority sesebuah topik atau kajian itu amat penting dengan melihat kepada kebolehgunaan hasil kajian, keberkesanan impact. Dan paling menarik pada saya adalah yang dinyatakan oleh Profesor Safri tadi adalah engagement dengan pihak industri, Prof. Engagement dengan pihak industri ataupun stakeholders lah secara lebih besar mungkin. Sebab kebolehgunaan dari segi keberkesanan impact sebuah kajian itu sangat-sangat berkait rapat dengan engagement dengan pihak komuniti, pihak-pihak yang pemegang taruh, industri ataupun komuniti. Saya rasa itu adalah satu poin yang sangat penting, yang perlu untuk seseorang penyelidik menetapkan. Maknanya dalam arti kata lain, kajian tersebut melihat keseluruhan aspek dan bukan daripada orang kata macam Prof. Sabri kata tadilah, kita tak boleh melakukan kajian secara shock sendiri. Terima kasih Prof atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat tadi. Dan seterusnya, apabila kita telah merancang dan menentukan gaps ataupun jurang penyelidikan, step yang seterusnya dalam melaksanakan penyelidikan adalah menetapkan objektif bagi sesebuah kajian, hala tuju bagi sesebuah penyelidikan. Objektif adalah satu yang sangat-sangat penting. Dan mungkin pada bahagian ini saya rasa saya ingin menjemput Prof. Jeffrey untuk berkongsi pengalaman beliau yang luas dalam bidang ini. Bagaimana kita boleh merancang objektif bagi sesebuah projek penyelidikan untuk lebih realistik untuk dilaksanakan dan dicapai. Prof. Jeffrey, mungkin boleh Prof sharekan bersama kita. Terima kasih Prof. Aizat. Boleh dengar suara saya? Ya, boleh Prof. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, memang salah satu apabila kita merancang bagaimana kita hendak menjalankan research project adalah objektif. So objektif untuk menjalankan projek tu mestilah tepat dan realistik. Sebab kalau objektif kita agak samar, so nanti kita hilang fokus, alright? So bagaimana kita hendak merancang objektif kita supaya dia lebih realistik dan dapat dicapai dalam masa yang kita dah rancang tersebut. Okay, apabila saya engage with my students and some of my MOs di pejabat kesihatan dan sebagainya, so saya menekankan beberapa tips kepada mereka. Okay, salah satunya adalah kita boleh gunakan tips pertama tu kita boleh guna kriteria SMART, SMART. Saya rasa mungkin partisipan di sini dah pernah familiarize with this SMART criteria. Okay, so S, stand for specific. Jadi apabila kita nak mengolah kita punya objektif tu, kita mestilah kita punya statement objektif mesti clear, very clear. Okay, so dia tak boleh kata orang kabur-kabur, sama-sama. Contohnya, contohnya kita kata I want to research on social media, full stop. So that is not a very specific objective. So kita boleh mengolahkan dia jadi quite specific. I will investigate the impact of cyberbullying in social media acts on the mental health of adolescents aged 13 to 16 in urban secondary schools in Kuching. Contoh, so that is very specific objective. So kita dah tahu with that statement, kita dah tahu hala tuju kita.
kita punya population wise, siapa, apakah variable kita nak tengok, dan di mana tempat. Okay, that is the very specific. Kemudian kita tengok M, measurable. Adakah objektif tu dapat di measure or quantified menggunakan sesuatu metodologi. Right? Selalunya measurable ni kita lebih kepada kuantitatif. Tapi boleh juga dari segi kualitatif dan juga dari segi mixed method approach. Okay? Tiga-tiga approach ni boleh kita measurable. Akan tetapi nak measures certain output or certain variables tu, of course again cara kita mengolah statement tu mestilah supaya kita sendiri faham, iaitu objektif ni dapat diukur, ya, dinilai ukur. Contoh, I want to understand people's opinion on climate change. This statement dia punya statement tu lebih kepada qualitative sound, okay, approach. It is measurable, but maybe for those yang baru berjinak-jinak dalam bidang penyelidikan ni, mungkin agak sukar untuk melihat sama ada ini dapat di measure atau tidak. Sebenarnya dapat, tapi untuk memudahkan kita dan lebih realistik lagi, kita fokus dari segi untuk perjelaskan lagi maksud measurable ni. Contohnya, I will measure participants' attitude towards climate change using standardized instrument with let's say like a scale response, and I will also track their engagement in environmentally friendly behavior. Jadi kita dapat measure satu, dia punya attitude, types of data, okay, which is sama ada kita nak secara continuous like a scale, ataupun mungkin dari segi categorical data, ordinal data dan sebagainya. Kita dah specify. Okay, jadi measurable ni komponen ni kita juga perlu so-called faham juga, right? So then next criteria is A, achievable. Okay, so adakah objektif ni dapat dicapai at the end of the day? Again, sometimes penyelidik tu dia aim quite high, okay, dia aim quite high, and then at the end of the day tu dia apabila dia involved in dia punya research protokol and study, dia nampak ada kesusahan di situ sebab dia punya aim tu terlalu tinggi. So we try to make it more easy, more feasible for us to do and to carry out. So in term of kita nak tengok kita punya resources, sumber, kita punya masa dan juga expertise surrounding us. Maksudnya expertise ni mungkin dari segi pertolongan nanti, bantuan yang kita perlukan. So kita tengok ke semua tu. So with that mungkin okay, with all of these factors tu ada, then mungkin my objective tu is achievable to target within time frame. Okay, contoh bagi contoh lagi, I will conduct a longitudinal study looking at the impact of Kombi in Hulu Langat from planning stage to outcome phase. Dia macam nampak ni dia nampak boleh buat longitudinal study, tapi kita tak nampak dia punya dapat achieve ke tidak. How big is our respondent? So kita boleh refresh the statement to make it more achievable. Okay, contohnya I will conduct a cross-sectional survey about 300 adolescents, okay, in this Hulu Langat area to assess their relationship, assess their attitude or dia punya knowledge and dia punya attitude, KAP studies within 6 month time frame.
So kita dah nampak, with that statement kita macam dapat buat, okay, that thing achievable. So kita dah mention about the sample size and the time, okay. So then we not understand that, okay, with this such and such factors is achievable. Then the next criteria is R, okay, relevant. So now relevant is this objective is currently or timely to be or valuable to be research. Okay, so macam Prof Safri mentioned just now, a lot of things that are going on is very crucial in the public health areas. Okay, so kita boleh lihat dari segi, kita boleh baca dari mungkin literature review yang the current one, or daripada news TV, radios, which some of the issues, public health issue tu mungkin kita boleh is quite relevant, timely to be researched. Okay, so again kita the topic yang kita nak buat tu, is it very impactful to the community as well as the surrounding so-called the educational or to your punya organisation, okay, in terms of the practical implication later on. Okay, the next criteria in the SMART is the T. T stand for time bound. So time bound ni adalah kita mesti chart kita punya perjalanan. Selalunya at the end presentation in kita punya proposal write up tu, selalu kita buat letak Gantt chart or milestone, right? So this chart is very important apabila kita try to see kita punya melihat perjalanan sama ada research kita ni, projek kita ni dapat dicapai dalam masa time frame tersebut. Okay, so time frame ni mestilah very specific. Okay, dia tak boleh nak macam agak-agak macam tu. Okay, so kita kena kata for example I will complete the satu literature review within 4 weeks. Number 2, I will collect data, let's say about 8 weeks. Number 3, I will analyze the data within 6 weeks, and I will try to submit a draft proposal, a draft or preliminary report within 4 months. So kita kena specify deadline. Okay, this is the time bound supaya kita tak macam tak lagging behind, or kalau kita lagging dan kita nose ataupun kalau masa yang kita tetap tu agak kita dah ke belakang tu, so kita try to catch up as soon as possible, right? So using this SMART criteria will make your punya objective of your study tu will be more reliable and quite realistic to be and is doable at the end of the day. Okay, I think then other tips that I gave to my NOs or my student is that dari segi technicality and methodological. Okay, yang ini juga ada part and puzzle apabila collection data tu, and at the end of the day kita nak buat analysis data tu, kita akan menghadapi kesukaran apabila metodologi analisis tu tak betul. So kita akan menyebab kesukaran dari segi menganalisa, dia akan mengambil masa agak lama, sebab this methodology is untuk present or find at least reliable and valid results. The methodology of course kena betul. So kalau metodologi kita agak lemah, then kita punya result pun agak lemah juga. So objektif kita pun not quite reliable juga at the end of the day, right? Then the other tips that I share also is kita kena melihat what is our limitation or potential risk, potential challenges in the field. So that's why kita perlu mitigate, okay, apa kelemahan yang mungkin kita akan hadapi nanti.
Okay, so with all of these tips yang saya bagi tahu kepada my student and my MOs, so that's why dia akan relook dia punya objektif, whether is achievable, is it realistic, or is that doable. So I think Prof Razak, I think with tips dan yang ini, I believe that objective research project tu akan menjadi lebih realistik dan lebih reliable at the end of the day. Okay, terima kasih Prof Jeff atas perkongsian tips-tips berkaitan dengan kriteria SMART. So ini adalah sangat penting terutama kepada young researchers dalam menetapkan objektif kajian. Jadi secara ringkas kalau saya boleh gunakan sedikit bahasa pasar keluar daripada akademik sedikit, yang paling penting adalah apa yang dijelaskan oleh Prof Jeff tadi adalah apabila kita nak melakukan satu kajian adalah kalau saya gunakan perkataan tepuk dada tanya diri sendiri lah. Tepuk dada tanya diri sendiri dan lihat kawasan sekeliling. Dalam menetapkan objektif sesebuah kajian dari segi spesifik, sama ada measurable or achievable tu lebih kepada dan realistic or relevance sesuatu objektif tu lebih kepada lebih kepada akademik lah Cuma yang timely tu saya ingin merujuk sedikit dari segi timely di mana saya rasa ramai di kalangan saudara-saudari sekalian adalah pelajar PH terutamanya atau PhD. Apabila melihat aspek timely tu kadang-kadang kita buat objektif yang kita rasa kita nak buat semua, tapi time bound. Kita perlu melihat pada time bound. Logik tak logik atau benda tu boleh disiapkan? Logik ataupun tidak? Design seperti mana yang dikatakan tadi, nak pilih design apa dan sebagainya, objektif apa dan sebagainya itu melihat kepada time bound. So, terima kasih banyak Prof Jeff di atas perkongsian tips-tips tadi untuk menghasilkan sebuah kajian yang mantap melihat kepada objektif yang bertepatan dengan sebuah kajian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita maju sedikit ke hadapan antara bahagian yang paling penting selepas kita telah mengenal pasti research gaps, kita dah ada priority dan sebagainya, seterusnya kita laksanakan tugas kita menghasilkan objektif kajian. Jadi the next step adalah melihat kepada kaedah penyelidikan yang sesuai untuk kita pilih. Ini adalah amat penting bagi menentukan apa yang kita nak buat, kuali ke kuanti. Masa stage ni kita akan mula terfikir kaedah apa yang kita nak buat. So saya rasa masing-masing yang berpengalaman pun akan garuk kepala memikirkan bab metodologi. Jadi kita cuba malam ini kita cuba kongsikan pengalaman dan minta sedikit pandangan daripada Profesor Azmawati bagaimana tips-tips untuk memilih metodologi yang sesuai untuk sesebuah kajian. Silakan Prof Azmawati. Terima kasih Prof Razak. Dengar saya? Dengar ke? Boleh dengar. Okey. Bukan apa, takut cakap seorang-seorang. Terlebih dahulu terima kasihlah kepada pihak penganjur yang menjemput saya dan tahniah kepada semua peserta pada malam inilah yang sudi untuk bersama-sama menimba ilmu lah pada malam ini. Seperti mana bila saya jadi speaker ketiga ni, saya akan banyak echo lah speaker pertama dan speaker kedua, Prof Safri, Prof Jeff sebab sedikit sebanyak bila bercakap berkenaan methods ni, dia berkait dengan you punya research gap, research problem dan research objective. Seperti mana tadi Prof Safri mengatakan evidence based. Apa sahaja yang kita nak buat research ni is actually terutama dalam bidang public health ni, itu kepakaran kita. Kepakaran kita public health ni, we must provide, bila kita bercakap is actually based on evidence. Bukannya cakap kosong. When we say that this benda ni tinggi dan sebagainya, is actually based on the evidence. Jadi bila kita nak tunjukkan evidence, methods untuk dapatkan evidence tu mestilah methods yang terbaik. Tetapi sebagai seorang pelajar, kadang-kadang ada limitasi sebab ada certain things kita tak boleh nak buat kajian cohort disebabkan oleh masa yang pendek Jadi di situlah saya ingin kupas beberapa tips yang penting untuk kita pilih
methods yang bersesuaian. Okay, yang pertamanya, tips pertama yang saya ingin share adalah kita kena pasti kita punya objektif. Okay, kita dah kena pasti kita punya research problem, apa gapnya, di situlah lahirnya kita punya research objektif. Dan ianya telah diterangkan dengan kriteria SMART tadi. It must be measurable, timely, achievable dan sebagainya. Jadi bila kita tulis objektif tu, biasanya pelajar akan tulis to determine lah, to explore lah, to explain lah, to whatever lah, untuk menjelaskan, untuk meneroka, untuk mengkaji berkaitan dan sebagainya. So the words yang you gunakan tu, sama ada nak meneroka ke, nak explain ke, dia akan berkait dengan research kita punya methods. So biasanya kalau kita guna to explore ni kita nak teroka. Bila kita nak teroka, ianya lebih kepada kualitatif. Tapi kalau kita nak tengok dari segi untuk menentukan kadar insiden, untuk menentukan kadar prevalence, ianya lebih bersesuaian dengan kajian kuantitatif, which is cross-sectional. Tapi mungkin juga kita ingin mengetahui untuk melihat keberkesanan, to determine the effectiveness of apa-apa sahaja intervention yang kita buat, ianya lebih bersesuaian kepada kajian yang berbentuk eksperimen. Jadi apa yang ditulis, dia objektif, dia must be tally dalam methods. Dan pengalaman saya sebagai pensyarah dengan supervise pelajar-pelajar, kebanyakan pelajar ni, terutamanya bila kita tengok bila examine pelajar, kebanyakan pelajar ni dia tak tally. Dia punya objektif macam ni tapi dia punya methods tu tak tally dengan objektif. So it must be tally. Bila you tulis meneroka ke, nak tengok association ke, and then sekarang pun analisis pun semakin canggih kan. Kita dah guna structural equation. Itu pun cara tulis objektif pun berbeza. Jadi kita kena pasti tujuan kajian dulu. Okay. Kedua, reka bentuk kajian. Ianya masih juga berkait dengan objektif. Okay, seperti mana saya kata tadi, kalau kita melihat kepada kita hanya just nak buat meneroka saja, it's actually kualitatif. Dan kalau kita rasa that kajian kita ini tak cukup secara kuantitatif, secara survey saja, kita nak buat survey, contohnya melihat kepada peratusan merokok dalam kalangan remaja, kita dah buat survey tapi tak cukup. Dengan survey kita tahu berapa persen yang kita dapat merokok, tak cukup. Dengan itu kita nak explain lagi kenapa, apakah faktor yang menyebabkan remaja ini masih merokok. Jadi kita macam nak explain lagi. Maka di situ bentuk kajian kita lebih kepada mixed methods. Mixed method. Dan mixed method ni pun dia ada explanatory. Jadi sebagai pelajar-pelajar, anda semua perlu atau bakal pelajar, anda perlu faham methods tu. Okay, sebab ianya mesti bersesuaian dengan kajian, dengan research problem supaya ianya akhirnya menjawab dan memberi dapatan yang tepat sebagai evidence lah. Okay, yang ketiga, tips ketiga, bila kita bercakap methods, kita kena tahu siapa kita punya sample, siapa responden kita kan, sebab kita kena tengok kalau dia berkait balik dengan problem tadi. Kalau problem research gap kita tu, the gap is actually happen among the remaja dan sampel kita adalah remaja. Tetapi remaja ni luas. Adakah remaja yang bersekolah, remaja yang tidak bersekolah? So kita kena jelas siapa responden kita. Okay, melihat kepada problem kita tadi. Dan bagaimana kita nak pilih sampel kita ni pula? Remaja, pelajar-pelajar sekolah ni banyak. Sekolah banyak, menengah. Macam mana kita nak pilih? Kita nak pilih rawat ke? Boleh ke kita buat rawat? Random sampling. Ataupun kita tak boleh buat random sampling. Ianya berkait rapat dengan jika kita ada senarai nama, contohnya pelajar tadi. Kalau kita ada senarai nama pelajar, maksudnya kita boleh buat secara random lah. Tapi kalau tak boleh, kita mungkin buat purposive. Dan semua itu kita kena faham. Jadi bagi saya, sebelum kita pergi ke methods, you kena faham senario apa yang berlaku pada populasi dan sampel yang nak dikaji. Dan kita juga tips keempat adalah macam mana kita nak collect data. Okay, apa saja yang kita tulis dalam objektif kita, it must be measurable. So macam mana kita nak measure dia? Macam mana kita nak measure kadar prevalence? Macam mana kita nak measure factors kepada
peningkatan penggunaan weight contohnya. Jadi macam mana kita nak measure factors? So macam mana nak measure? Mungkin boleh secara kuantitatif ataupun kualitatif. So macam kuantitatif soal sidik. So kita boleh measure menggunakan soal sidik, dan soal sidik ni kita kena cari ada tak yang dah validated. Kalau tak ada, perlu buat baru ke? Kalau ada, perlu translate ke? Semua itu adalah berkaitan jika kita nak guna approach kuantitatif dengan menggunakan soal sidik. Tapi kadang-kadang kita apa yang kita nak based on objektif kita tu tidak boleh dapat secara kuantitatif. Kita kena temu buat. Kita kena buat secara kualitatif. Sebab kita nak tahu contohnya berkenaan pengaruh social culture. Kenapa seseorang itu kenapa mereka tidak pergi melakukan saringan kanser. Jadi kajian lepas mengatakan pengaruh social culture, pengaruh culture, kepercayaan dan macam tu. Jadi kepercayaan ni kita tak boleh nak buat survey, kita tak boleh nak isi soal sidik. Ianya lebih baik kita menggunakan secara bentuk kualitatif sebab kita lebih faham apa yang akan diberitahu, sebab populasi kita adalah populasi Malaysia. Jadi kalau kita buat survey menggunakan soal sidik yang sedia ada, ianya mungkin tidak berfokus kepada masyarakat Malaysia. Jadi tips keempat itu kita kena tengok macam mana kaedah untuk kita kumpul data. Dan setelah kita ada data, of course ianya adalah kaedah analisis. Jadi kaedah analisis ni kena tengok juga research gap yang lepas. Prof. Safi ada nyatakan tadi, research gap based on literature review. Jadi kalau dah ada analisis yang maksudnya analisis yang very basic, kenapa you nak ulang balik? Jadi kita mungkin kena advance sedikit. Mungkin yang kita kena tengok secara structural equation modelling dan sebagainya. Mungkin kita kena tengok secara kualitatif menggunakan analisa tematik dan sebagainya. And then tips yang seterusnya adalah kita kena melihat populasi kita tu, boleh ke kita dapat aktif, boleh ke kita pergi collect data. Adakah etika tidak menghalang kita untuk collect data? Okay, sebab apa yang paling penting yang saya ingin nyatakan, kita kena tengok apa sumber yang kita ada. Adakah masa kita ada? Bergantung. Kalau pelajar master, kita kena tengok dalam masa setahun, 2 tahun, depends pada master, adakah boleh kita nak buat kajian itu dengan menggunakan methods yang mungkin mengambil masa yang lama dan sampel yang nak diperolehi mungkin sukar. Jadi kena tengok, okay, mungkin kita ada dana atau tak ada. Jadi kita kena sesuaikan dengan sumber apa yang kita ada. Okay? Dan kita juga kena bertanya dengan kepakaran. Okay? The stakeholder di tempat yang sampel yang kita nak buat tu. Boleh ke kita nak dapat akses untuk dapat responden, senang ke kita nak collect data dan sebagainya. Benda tu nampak macam simple, senang. Sebenarnya metodologi ni adalah bahagian yang agak senang. Yang bahagian susahnya bagi saya is actually untuk mendapatkan research gap. Dan lepas tu objektif dan seterusnya method. Jadi sebab bila you all clear you punya research gap dan objektif, methods ni sebenarnya dia datang dengan senang. Cuma masalahnya reality bila you collect data, di situ dia akan timbul pelbagai isu, termasuklah isu etika dan sebagainya. So itu sahaja yang saya rasa tips-tips yang penting, terutama dalam pemilihan metodologi yang bersesuaian. Itu sahaja Prof. Rahizat. Okay, terima kasih Prof. Hazma. Banyak poin-poin menarik yang telah dinyatakan dalam ni. Saya tidak akan ulas ataupun summarize secara detail. Cuma intipati daripada apa yang diterangkan oleh Prof. Hazma tadi dari aspek penyediaan metodologi tu, kalau saudara-saudari boleh nampak perkaitan, dia undur balik tau. Dia undur balik dalam menentukan sebuah kajian ni, dia undur balik. Bila sampai metodologi, dia akan undur balik kepada penentuan objektif dan dia akan undur balik kepada apa yang Prof. Safri nyatakan di awal tadi, gaps, keperluan dan sebagainya. So dia bukan separated tau. Dia bukan separated. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab dia berkait. Bila you fikir pasal nak collect data, then you start tengok pada resources dan sebagainya. Jadi secara umumnya saya boleh ringkaskan kalau tengok kepada macam mana dia undur tengok balik, okay?
dalam menentukan ataupun merangka sebuah kajian ni, dia bermula daripada penentuan gaps, research problem, research statement dan juga justification on how are you going to conduct the research. Itu pertama dalam apa yang diterangkan oleh Prof. Safri tadi, melihat pada keperluan dan sebagainya. Setelah you tahu okey ada masalah, dan you mula buat sedikit literature review lagi tambahan, okey, dalam memantapkan dia punya objektif. Tetapi selepas adanya objektif, setiap penyelidik mula kena fikir, objektif you tu boleh measure tak? Boleh tak you nak hasilkan, you nak jawab setiap objektif itu melalui metodologi which is what I always call as measurement. Boleh tak you kata you nak buat ni, tapi you cukup tak segala resources dan sebagainya untuk menghasilkan keputusan di masa hadapan? Itu adalah metodologi. So stepnya akan berkait. Okay. Jadi dalam berdasarkan pengalaman saya sendiri, nasihat saya kepada penyelidik-penyelidik yang baru, pertama sekali, jika ingin melakukan sebuah kajian, dia bukan berlaku di depan laptop dan dia bukan berlaku hanya di dalam bilik. Duduk seorang-seorang boleh buat. Dia perlu melihat kepada keluar, tengok balik, kaitan dengan stakeholder dan sebagainya, dapatkan maklumat di luar dan sebagainya. So dia tidak akan berlaku kalau kita duduk depan laptop saja. Tengok resources yang ada kat luar dan sebagainya. Okey, so melihat pada stage-stage tu ia hanya berkaitan. Jadi research tidak akan berlaku kalau kita hanya duduk di depan laptop. Kan? Turun ke lapangan, buat engagement dengan stakeholder dan sebagainya, baru kita tahu benda tu logik ataupun tidak. So itu ringkasan yang saya boleh bagi daripada ketiga-tiga panel round yang pertama ni, daripada penentuan gaps dan sebagainya sehingga metodologi. Okey, makin menarik kita punya perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada panel-panel. Kita boleh bergerak kepada round yang kedua, boleh ya? Prof, panel-panel sekalian, kita dah ada asas dalam membuat cuba merangka sesuatu penyelidikan itu. Saya rasa agak jelas macam research methodology lah ya. So, sekarang kita pergi lebih jauh lagi kepada pengalaman panel-panel kita untuk melihat secara realitinya apabila kita turun melaksanakan kajian-kajian ataupun penyelidikan di lapangan berkaitan dengan kesihatan awam dan sebagainya. Okey. So saya ingin kembali kepada Prof. Safri ya. Prof, melihat pada pengalaman luas Prof di dalam bidang penyelidikan lapangan ya, terutama sekali di Sabah banyak benda yang orang kata untuk dikaji. Bolehkah kalau kita dapat berkongsi pengalaman dan panduan sedikit malam ini berkaitan aspek praktikal untuk kita menjalankan kajian lapangan termasuk apakah kaedah-kaedah, tips dan kaedah-kaedah mengatasi cabaran-cabaran utama yang Prof pernah hadapi dalam melaksanakan penyelidikan lapangan di Sabah terutamanya. Silakan Prof. Terima kasih Prof Raizat. Saya melihat cabaran-cabaran tu kita kena lihat dari peringkat awal hingga akhir. Ya, selalu kita lihat kita fokus kepada data collection punya cabaran. Sebenarnya cabaran-cabaran tu seawal peringkat proposal punya stage. Ya, so saya nak bagi beberapa segmen lah. Segmen pertama iaitu mungkin kategori fasa pertama bila kita buat proposals. Of course we have our own Gantt chart sehingga beberapa bulan ya. Sehinggalah hujungnya adalah bahagian publications. Okay. So, semasa kita membuat proposal tadi tu, peringkat proposals, of course tadi saya telah bangkitkan tadi mengenai dengan gap. Ya. Whether we able to grab the gap. Kan? Sometimes kita ada dispute juga dengan supervisor. Supervisor cakap lain, kita punya mungkin ada group study boleh cakap lain, and then ada lagi pencara yang ada cakap lain. Itu antara cabaran juga tu. Jadi bagi saya, kalau jika ada dispute among the experts, it will be nice kalau ada formal presentations. Actually a lot of experts, then we can get the consensus. Ya. Kita ada mendengar juga yang supervisornya bergaduh dengan student. Akhirnya student tu merana. Okay, so yang ini kita kena ada soft skill lah, how you want to tackle your supervisor. Mungkin ada ego dia tersendiri. Tapi bagi saya fakta tetap fakta.
kita tonjolkan kebenaran berdasarkan fakta dan expert opinion dan konsensus. InsyaAllah dengan adanya proposal tersebut lulus, maksudnya you telah melangkah satu peringkat, mungkin you can go to the second phase. Second phase adalah selalunya apabila kita dah buat proposal ni, selalunya proposal mungkin dah ada kelulusan ya. I believe you dah ada kelulusan daripada tempat location tu. Kalau industri, of course the majikan di tempat kerja. Kalau di fasiliti kesihatan, selalunya kita ada daripada pengarah hospital atau pegawai kesihatan dan juga NMRR, ya, dan juga ethical punya approval. So dia ini perlu diselesaikan pada fasa pertama. Dan bila pergi fasa kedua, iaitu kita dah mula dah ada kita punya substance, you want to dah ada kita punya bullet nak start doing data collection. When we do data collection, is a lot of challenges. Sometimes it's quite unpredictable. That's why selalu I mention to my student, you must have plan A, B, and C. Sometimes dah ada setuju dah. Persetujuan daripada peringkat program organisasi, daripada ethics. Tetapi apabila come kepada nak buat data collection ni, akan ada saja cabaran-cabaran di luar jangka. That's why we must have your own plan B and C. Ya, you have to anticipate. Ya, contohlah kalau kita nak membuat satu kajian di tempat kerja tersebut, apabila kita lihat dah dapat all the approval, tiba-tiba pula there is a issue, current issues. Contohlah sekarang ini mungkin mereka tidak melakukan yang sepatutnya. Actually, you are actually try to highlight dia punya kelemahan, dan dia akan cuba tarik diri daripada menjadi salah satu daripada kajian. That's why apabila dalam I mention tadi, you kena engage dengan industri tersebut. Walaupun dah ada gap, dah ada priority, you must engage that industry. This is the thing that I'm going to do after proposal approval. This is the data collection process yang akan saya buat sehingga publication. Okay. So data collection tersebut, of course tadi Prof. Azman ada mention tadi dari segi design, ya, there's a lot of challenges juga, ya. Sometimes ada cakap nak buat kualitatif, ada nak buat kuantitatif, dari segi sampling punya cabaran, cakap nak buat random, how random is random, bila pergi sana semua tak dapat ada random. Jadi yang ini kena betul-betul kita anticipate lah, kita kena ada plan A, B and C. Okay. Dan juga dari segi tools, ya, research tools. Research tool ni pun kadang-kadang apabila kita gunakan, kita contohlah mengambil satu questionnaire yang standard, kita dah translate lah, kan, ke bahasa Melayu. Tapi bila pergi ke lapangan, macam kat Sabah ni, dia tak faham pula. Bila nak pergi kepada ladang kelapa sawit, kat sini, kebanyakannya foreigner. So, they don't really understand. So, there will be a language barrier. Ya. So macam mana nak dapatkan kuantitatif tersebut sebagai satu data? It will be create a bias. Okay. So selepas fasa tersebut, of course we need to have a plan A, B and C. Fasa seterusnya adalah penulisan. Rakam ni. Ini ramai yang, saya dah siap data collect tapi menulis je lama. Orang kita ni nak menulis lama, nak menulis. Ya. Mana nak menulis pergi Englishnya lagi, mana nak dapat dia lagi. So, penulisan ini pun memerlukan disiplin. Right from the beginning, you should write the chapter 1, chapter 2. Bukan dia dah hujung, baru. Of course, you need to be dynamic. Sometimes bila ada pelajar saya, kenapa chapter 1 cakap lain, chapter 2 cakap lain, chapter 3 lagi. Sebab bila ada perubahan, dia tak ubah. That's why you must be dynamic, where there is a changes, kan, you kena ubah right from beginning dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 sebab ceritanya dah lain. Okey. Dan akhir sekali adalah dari segi publication. Saya menyarankan kepada pelajar di sini, please, you mesti publish dekat index punya jurnal. Sebab apalah gunanya bila kita mendapat grant, hendak kita membuat kajian, hasilnya hanya tertulis di thesis yang dirak supervisor atau library sahaja.
Benda ni perlu dipublish di jurnal-jurnal terkemuka dan dia akan menjadi satu evidence base kepada policy makers untuk membuat strategi seterusnya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini publication punya cabaran juga, Prof. Ini tak tahu lagi nak hantar kat mana. Bagi UMS, kita membuat pendekatan coaching. Ya, kita coach the students, even the supervisor pun kita coach how to write, of course according to the format of the respective punya journal punya requirement, then submit, then after that of course there will be need a support from the university. Ya, so kena hati-hati juga, jangan hantar journal yang tak tentu lah. I think you all understand about yang tak berapa betul begitu. It will create nama buruk kepada universiti lah, dan juga kepada supervisor berkaitan. Ya, jadi saya rasa ini antara cabaran-cabaran yang ni, Prof. Bagi saya, the circle tu must be complete, dan cabaran tu right from the beginning, daripada proposal punya stage sehinggalah publication. Ya, itu je, Prof. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Safri atas kongsian tadi. Ya, saya setuju yang proses kajian ini adalah satu proses, ya. Satu proses, dia bukan compartmentalized kind of thing. Maknanya bukan kata habis proposal, sudah relax. Lulus ethics, okey, sudah relax. Dan dia adalah satu proses yang berterusan. Okay? Yang berterusan. Di mana kalau kita melihat pada cabaran yang dinyatakan oleh Prof. Safri tadi, saya menyarankan kepada penyelidik muda kita ni, one thing adalah apa yang kita tulis di peringkat awal itu adalah mungkin tidak sama dengan apa yang akan boleh kita laksanakan. Kita boleh merancang tau. Tapi apabila kita turun di lapangan dengan pelbagai cabaran dan sebagainya, baru kita hadap, orang kata tulis cantik kan, dengan objektifnya smart seperti mana yang projek kata tadi, dengan metodologi itu susun seperti yang Prof. Hazmah kata tadi. Bila kita turun, masa tu kita terkejut, alamak macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi apa yang perlu lakukan, kita kena tengok research tu sebagai satu proses. Okay? Kita dah plan, kita dah susun, and then when it comes to action, bila kita turun, yes, most of the thing kita boleh buat kan. Sebelum ni tak ada lagi saya pernah tengok proposal yang turun-turun tak boleh buat langsung, tak ada lah. Sebab yang paling penting sekali dari segi, terutama sekali dari segi etika, etika, tengok buat cantik, ada ethics, tak lulus dan sebagainya. Okay. Tapi bila kita turun in action, dan disitulah bermulanya cabaran sebenar untuk kita laksanakan. Dan benda yang selalunya kita agak lupa adalah kita terus panik. Kalau student dia terus lari daripada supervisor, kalau researcher ini dia terus diam, simpan geran tu dan sebagainya. Apa yang paling penting untuk kita buat adalah kita kena re-evaluate. Okay? Katanya adalah re-evaluate, look back, okay? Re-evaluate dan mitigate mana yang tak kena, dan boleh replan balik dan susun balik supaya benda tu measurable dan sebagainya. Okay. Dan yang kedua, saya rasa dari segi publication tadi, satu cabaran besar saya rasa Prof. Safri untuk publish. Saya sendiri, kalau berkongsi, publication ni adalah satu benda yang susah kalau kita fikir dia susah. Okay? Dan senang kalau kita enjoy publication tu, kita enjoy menulis tu, dan benda tu kena kongsi antara kalau student dengan supervisor dan sebagainya. Okay? Strategize yourself dengan bantuan sistem yang ada, bankil dan sebagainya, dan you can start doing that. InsyaAllah boleh membantu. Okay, terima kasih Prof. Safri atas perkongsian tersebut. Saya ingin kembali kepada Prof. Jeff. Prof. Jeff masih bersama kita. Satu dah tengah malam, Prof. Safri dan Prof. Jeff di Sabah dan Sarawak. Saya harap boleh bertahan lagi. Prof. Jeff tadi dalam pembentangan pertama tadi, Prof. ada memaklumkan yang kepentingan untuk melihat resources, sumber-sumber yang ada, okay? dalam penentuan objektif dan melaksanakan research. Jadi satu cabaran yang dihadapi oleh penyelidik adalah apabila berdepan dengan sumber yang terhad, okay? Resourcesnya tak banyak, sama ada buat cantik-cantik tiba-tiba dapat geran sikit saja, ataupun dah geran banyak tiba-tiba belanjanya besar pula dan sebagainya. Jadi itu antara cabaran yang kita depani apabila kita dah turun ke lapangan untuk melaksanakan penyelidikan lapangan.
mungkin kita boleh dapatkan sedikit perkongsian dan panduan daripada Prof. Jeff. Kalau ada pengalaman sendiri, bagaimana kita nak memaksimalkan kajian itu dalam keadaan di mana sumbernya agak terhad. Silakan Prof. Okay, terima kasih Prof. Azad. Okay, right. Dalam sumber terhad, ini adalah salah satu part cabaran yang agak menarik apabila saya dealing with my student yang di Sarawak sini. Memang we know that Sarawak is quite big, okay, and then nak pergi dari Kuching nak ke Miri contoh, sama ada mereka perlu naik bus atau fly atau by their own car, okay. And then daripada Kuching ke Miri sekurang-kurangnya ambil masa kalau tak biasa dalam 12 jam driving, okay. To save the cost, itu sumber. So apabila saya melihat dari segi logistik dan semua tu, saya dapat simpulkan ada 4 faktor yang saya rasa amat penting dalam kita nak maksimumkan sumber yang terhad ni dalam kita mencapai objektif kita, iaitu dalam segi menjalankan research project kita. Okay, yang pertama adalah human cost, tenaga manusia. Yang kedua adalah peralatan, equipment. Yang ketiga adalah keuangan. Yang keempat adalah respondent, sample size. Okay. Untuk tenaga manusia, human cost dan peralatan. So macam mana kita nak maximiskan these 2 factors? One, dari segi manusia tu, okay, mungkin dari segi kita boleh buat collaboration, okay, kerjasama or partnership with others, so-called kita punya colleagues, okay, ataupun rakan-rakan jawatan. Contoh kalau masa kita buat dalam program MPH ataupun DRPH, kita boleh bekerjasama ataupun collaborate with kita punya those colleagues yang masih yang bekerja di pejabat kesihatan ataupun di JKN, okay, to let's say minta dari segi pertolongan ataupun dari segi bantuan, ataupun mungkin kita boleh so-called I can say that is a win-win situation. Maksudnya kita collaborate with them, okay, dari segi contohnya macam logistik kenderaan, contoh kita nak pergi ke satu tempat. In return, kita boleh menawarkan perkhidmatan kita. Mungkin kita boleh memberi tips dari segi bagaimana kita bagi talk something public health, kita involve in dia punya program community. So it's a win-win situation. So collaboration tu amat penting, okay, untuk kita kita minimumkan kita dari segi perbelanjaan, but in return kita try to give back to kita punya colleague and others, okay. Facilities, of course, contoh macam equipment yang macam mungkin dari segi equipment laboratory base, okay, macam mungkin kita perlukan those yang minat research in malaria, contoh kita nak tengok dari segi genetic changes in malaria, contoh. So mungkin kita punya fakulti tak ada equipment like say real time PCR. Mungkin the Sungai Buloh ada, ataupun hospital KL ada. So kita try to collaborate with them. Macam mana kita can kita punya finding tu we're able to give benefit to dia punya organisation as well as kita punya research project at the end of the day. Okay. And then mungkin dari segi opinion wise, advice tu kita juga boleh berjumpa dengan expertise daripada so-called, boleh dapat expertise opinion daripada sekarang ni Prof Rohaizat ada, Prof Safri, Prof Azmawati ada, Prof Kamrul ada. So expertise kita boleh collaborate with them. Again, in return, what are the benefit that we can offer to them, okay, in return, okay. So that's part kita part puzzle of how we maximize
kita punya collaboration, okay, to minimize kita punya expenditure, contoh. Then dari segi sample size, the respondent tu, kalau terlalu ramai banyak, then kita will incur more cost. Then how we want to make sure yang respondent tu is adequate enough for reliable studies finding. So of course kita perlu mengira, use some formula sample size yang quite reliable and valid to calculate, to help us, okay, to mengira kira sample size. So with that sample size, we'll give you okay, this much of people will saya perlu cover, okay. Kalau ada budget sikit, mungkin will cover a little bit more, but the minimum sample size tu perlu achieve, okay. So that's why kalau kadang-kadang ada student tu dia bercita-cita tinggi, dia nak ambil dalam 1,500 doktor. Then I tanya, macam mana you sample size calculation? Macam ni. Okay, very good. Then how about your budget? Macam mana you go to that area and so on? Dia kira lah calculator, doktor, susah juga ni, kewangan saya agak terhad. So kira-kira kena ada balance. Sample size quite high, coverage quite good, okay, good. Tapi kita tengok ada tak dari segi kebolehan, dari segi kita punya budget untuk cover that so-called 1,005 respondent. So again, it back to your sample size with sample size yang reliable and yang the minimum sample size tu, then you can maximize your punya study findings and later on and your budget. Then yang keempat adalah kewangan, financial. Okay, financial ni apabila saya minta student after finish all the processes, drafting the proposal, okay, then dia present the financial budget. So saya tanya, okay, dia tulis collection of data RM2,000. Then collection of data, how you collect? Apa benda dalam that, macam mana dia come arrive to that RM2,000? Dia kata dia print out dia punya papers, okay, and then apa lagi, then itu je, print out papers dalam lebih kurang this one printing cost with that RM1,500, dapatlah RM2,000. Okay, very good. Then ada tak you kira dia punya makan minum lagi, you pergi sana, you punya petrol, you punya apa lagi, hotel, kalau you ni sewa kenderaan. So everything must be in details. Collection data is not just that you ask the jumpa respondent, you tanya. Collection of data ni including you punya travelling daripada satu point A to point B dan balik daripada point B to point A. So it's including pengiraan. Otherwise nanti kalau that 2,000 tu just only you printing tapi tak mengambil kira that ada logistik, saya kata at the end of the day, problem in terms of the financial kekangan kewangan tu nanti. So that's why apabila kita nak berancang dari segi budget tu, first of all, sebelum kita memulakan actual data collection dan sebagainya, kita perlu buat what we call pre-test dan pilot test. It's like kita nak testing with this much of sample size, with this much of type kita punya methodologies and so on tu, is it feasible or not? Ada cukup tak? So pre-testing, pilot test tu ada memang penting untuk kita melihat kita punya projecting, kita punya kewangan apabila kita buat actual data collection tu nanti. I think
Prof. Aizat, I think with that 4 factors tu, I hope that the student or MOs yang nak buat research tu will get the rough idea will use that factors tu to minimize dia punya condition within that sumber interahat tu. Okay, thank you. Terima kasih Prof. Jeff. Saya rasa kalau dirumuskan penerangan tadi, dia merujuk kepada beberapa patah perkataan which is a good research management kan, pengurusan research penyelidikan yang baik, maknanya melihat kepada semua aspek resources dan sebagainya kan. Cuma saya tertarik dengan perkataan collaboration tadi. Collaboration maknanya kita cuba memaksimalkan dan mengoptimalkan dan memaksimalkan apa yang ada melalui proses collaboration. Mungkin saya boleh dapatkan sedikit pandangan daripada Prof. Jeff berkaitan dengan collaboration tadi. Bagaimana kajian di lapangan, kita nak menggunakan resources di lapangan melalui proses engagement dengan community ataupun dengan stakeholder itu sendiri. Maknanya kita boleh cuba dapatkan bantuan dan resources yang sedia ada di dalam community. Contoh dia itu akan melibatkan engagement awal. Kalau dengan community kita cuba dapatkan sumbangan dan resources daripada community, sumbangan dan resources daripada stakeholder. So apa pandangan Prof dari segi engagement awal dengan stakeholders tu, dapatkah dia membantu dalam resources, research resources? Okay, right. Thank you very much, Prof. Aizat. So dalam early phase collaboration ni, selalunya kita apabila kita hendak collect data, for example, ataupun kita nak pergi ke sesuatu area, contoh kalau di Sarawak kita nak tengok berapa rumah pajang di satu area tu. So kita boleh pergi menghadap tuan DO ataupun tuan resident. Okay, kita boleh bertanya kepada mereka dia punya data and so on. Then dari situ kita boleh collaborate, bekerjasama dengan mereka. Contoh mungkin kita buat satu program ataupun kita buat satu program community, okay, bersama dengan pihak DO office ataupun resident, dan dalam campaign tu kita sambil tu kita buat kita punya data collection. Okay, so in the end of the day, I think there is another best ways to maximize kita punya data collection in this way. Kita boleh collaborate dari segi buat community engage projek bersama orang kampung di bawah tanggungjawab projek tuan DO ataupun tuan residen lah. Memang kita selalu buat macam tu lah. Prof. Aizat. Terima kasih Prof. Saya rasa itu satu poin yang sangat ni kepada saudara-saudari yang memulakan research. Please do the engagement properly, then it will save you when it comes to limited resources. Akan sangat-sangat membantu. Terima kasih Prof. Jeff atas perkongsian tersebut tadi, dan kembali kepada Prof. Azmar sekali lagi untuk pusingan ini. Mungkin dalam sedikit masa yang kita ada, mungkin boleh sebagai seorang yang sangat berpengalaman dalam penyelidikan, mungkin Prof. Azmawati boleh membantu kita dalam berkongsi pengalaman beliau melalui contoh-contoh kajian di Malaysia yang dah ada di Malaysia, untuk membantu para peserta kita ini memahami dari segi aspek aplikasi teori kepada amalan dalam penyelidikan lapangan. Silakan Prof. Okey, terima kasih Prof. Aizat. Saya suka mendengar perbincangan tadi, melihat kepada kolaborasi bersama stakeholder ini adalah amat penting. And then sebenarnya bermula dengan perbincangan awal bersama stakeholder, kita terpulanglah
bersama dengan district office ke, JKN ke, di peringkat KKM ke, di peringkat industri ke, ianya adalah sangat-sangat membantu untuk kita melakukan kita punya penyidikan. Ia akan memudahkan kita nanti ya, bukannya kita sekadar di macam Prof. Faizal cakap tadi lah, bukan sekadar di depan komputer saja, tetapi kita telah pergi kepada praktikal dan kita akan integrate bersama-sama lah. Jadi bercakap tentang aplikasi teori, kajian berkenaan public health ini, kita banyak melibatkan behavior sebab kita melihat kepada prevention. Jadi bila prevention is actually kita suka melihat kepada behavior behavior kepada populasi yang kita nak lah terpulang sama ada remaja ke, orang tua ke, among the adults ke, orang asli ke dan sebagainya. Okay, jadi bila kita melihat kepada behavior ini, kalau kita belajar medical tentang proses terjadinya penyakit, kita akan melihat kepada patofisiologi. Okay, patofisiologi daripada bermulanya macam mana starting dan akhirnya terjadinya disease. Okay, itu secara patofisiologi. Tapi bila kita bercakap berkenaan behavior, dia telah melibatkan sosial sikit, kajian sosial. Jadi bila kajian sosial ni kita kena mengaitkan dengan teori. Okay, banyak kajian-kajian lepas yang telah dilakukan menggunakan teori. Di sebalik kajian itu ada teori. Jadi bila ada teori ni, evidence kita itu lebih kukuh. Sebab kita bukan bercakap secara kosong. Apa yang kita tulis bukan secara kosong, ianya adalah berdasarkan teori yang telah dinyatakan oleh penyidik-penyidik yang lepas. Okay? Teori-teori ini boleh menjadi amalan yang akhirnya apa yang kita explain itu ianya adalah bertepatan. Sebab contohnya, kenapa seseorang itu tidak pergi melakukan saringan kanser? Ianya melibatkan faktor behavior kan? Dia melibatkan faktor behavior. Jadi, apakah teori yang sesuai untuk kita gunakan untuk explain keadaan situasi tersebut? Jadi banyak teori. Contohnya, kalau katakanlah kita ingin buat kajian, kita nak buat satu eksperimen, kita nak buat intervensi study untuk menggalakkan mereka ni pergi buat ujian saringan kanser sebab kanser semakin meningkat, tak kisahlah kanser kolorektal ke kanser cervix dan sebagainya. Jadi bila kita nak buat the intervention tu, ada asasnya dan asasnya adalah berdasarkan teori. Banyak teori contoh-contoh teori yang banyak dilakukan oleh kajian-kajian menggunakan half belief model, ada juga menggunakan theory of planned behavior, ada guna protection motivation, ada juga yang menggunakan theory of reason action, pelbagai teori. Dan teori-teori yang dipilih ini mestilah bersesuaian dengan apa yang kita nak lakukan. Banyak contohnya saya bagi contohlah beberapa kajian yang telah dibuat dan kebanyakan kajian yang menggunakan teori ini contohnya kita melihat tingkah laku merokok dalam kalangan remaja. Okey, teori ini mereka menggunakan theory of planned behavior. Jadi kita kena faham teori itu. Okey, bagaimana theory of planned behavior ni akhirnya dapat mengukur tingkah laku. Jadi bila kita buat intervensi ataupun kita explain, terutama dalam penulisan tesis, ianya memudahkan kita. Okay, kebanyakan pelajar, macam Prof. Safi cakap tadi lah, kebanyakan pelajar, proposal settle, collect data, sample settle, tapi bila writing, dia start lama. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan, bila kita tanya, tak tahulah saya buntu lah Prof. So itulah pandangan kita yang biasa menulis ni, kita macam kenapa buntu but we must understand mereka ini adalah penyidik baru. Jadi kadang-kadang you kena tengok bila you nak tulis sesuatu perbincangan, mungkin boleh dikupas melalui teori-teori untuk menjelaskan lagi kenapa jadi macam tu dan sebagainya lah. So saya rasa itu saja yang saya ingin share sedikit saja sebab saya rasa kita pun dah berada di peringkat tengah malam. Prof. Faizal, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hazma. Kalau nak kira bagi contoh, saya rasa satu malam pun tak cukup untuk kita ni. Tapi orang kata kalau pada penyelidik muda, saudara-saudari kalau nakkan pengalaman tu, poin dia satu je.
selalu berbincang dengan supervisor ataupun dengan researcher yang senior. Macam mana nak hadapi itu? Jangan lari tau, jangan lari ya. Masalah yang dia kata tadi adalah nak tengok contoh kajian tu dah sangkut nak rujuk balik tu. Itu pengalaman tu kena korek daripada orang yang pengalaman lah. Jangan lari daripada supervisor, cari orang senior dan tanya. Kalau benda ni, you pernah buat kajian macam ni, dan kalau saya hadapi macam ni, macam mana nak buat dan sebagainya kan. Terima kasih Prof. Azmar atas perkongsian tu. Saya rasa dalam 2 round sesi yang kita jalankan pada malam ini, terlalu banyak perkara-perkara yang telah dikongsi, tips-tips yang dikongsi, terutamanya macam mana kita nak memulakan, melaksanakan dan memantapkan kajian yang boleh dilakukan di lapangan. Saya rasa ianya akan dapat memanfaatkan saudara-saudari, terutama sekali pelajar-pelajar, penyelidik muda dan sebagainya. Okay. Bercakap pasal research ni sesuatu yang orang kata bukan senang, okay, walaupun kami sendiri di kalangan penyelidik yang dah nak pension pun masih lagi berdepan dengan masalah-masalah itu. Tapi apa yang perlu adalah pengalaman. Pengalaman akan mengajar kita macam mana nak memperkasakan sesuatu pelaksanaan. Jadi carilah pengalaman itu. Kan? Dan pengalaman itu boleh dicari daripada orang-orang yang dah ada pengalaman. Jangan malu bertanya, jangan malu merujuk dan sebagainya. Okay, jadi saya rasa seperti mana yang saya rancangkan, 2 pusingan bersama panel kita pada malam ini telah pun selesai, dan alhamdulillah saya rasa banyak ilmu-ilmu yang telah dikongsi dan sebagainya. Seterusnya saya dihubungi oleh host kita pada malam ini ya, Prof. Kim. Kita ada masa untuk melihat pada soalan-soalan ya. Saya buka kepada mungkin saya boleh buka kepada saudara-saudari yang di online, kalau ada soalan nak bertanya secara live mungkin kepada panel-panel kita. Susah nak dapat ni panel-panel yang tersohor kita pada malam ini ya. Kalau ada soalan sila unmute, boleh unmute dan boleh bertanya pada panel-panel. Yes. Silakan. Silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita tengok kepada chat box kita. Kita ada beberapa soalan ya. Nama sekali daripada saudara Tiru. Okay. Soalan ditujukan kepada Prof. Safri ya. What is your point of view regarding applications of AI? Ini menarik ya. Satu yang menarik sekarang ni proposal dipanggil Encik dan Puan AI yang membantu. Okey, terutama sekali dalam research berkaitan dengan occupational health related diseases. Okey, silakan Prof. Safri, mungkin ada sedikit jawapan yang boleh dikongsikan. Terima kasih Prof. Kalau saya lihat sini lebih kepada AI di dalam kajian untuk related to disease lah. So balik kepada priorities yang saya mention tadi, 5 things that you need to look into that. The first thing I mentioned, is it significant or not? Kan? Adakah dia akan menyelesaikan masalah? So I believe maybe he tried to do maybe for the prediction models, yeah, maybe certain exposure, probably for example di dalam tempat kerja, kalau dia boleh collect some of the exposure punya data and will relate to predict for the disease at the workplace. So probably it's more on the prediction model. So menjawab kepada itu, significant, adakah dia akan menyelesaikan masalah? I think it will be settle the issue of under-reporting, under-diagnosis. That's why we get towards early screening for the secondary prevention models. Yeah. So that is appropriate. It can be prioritized for that. Second thing, whether this is new or not, because unique and new, yes, this is new. Now the whole Malaysia, even in KPT pun sekarang, all the curriculum mesti ada AI. 60% of the curriculum mesti ada AI, because it's considered is satu fenomena baru di mana kita tak ada lagi nak menunggu, kita kena belajar dan kita kena gunakan.
Ketiga, whether is kebolehgunaan, adakah hasil kajian ini boleh digunakan dalam dasar dan industri. I think it will be good, will be applicable to industry. Maybe dia akan mendapatkan satu pekerja lebih produktif. Maksudnya dia akan mengurangkan dari segi mendapat pendedahan. So kalau dapat 3 daripada 5 ni, insyaAllah boleh dibuat. Tetapi dalam kriteria yang lain adalah kebolehsalaksanaan. Ya, jadi sebagai pelajar ni tiru you have to look into that whether you can do it within a year or 2 years or not. Kalau yang menggunakan existing data, mungkin you ada big data, mungkin you can do it. But kalau you nak dapat lagi multi sources apa semua, probably you need more time. Ya. Dan keempat adalah impact. Of course, it will bagi impact kepada industri dan juga research. So I think you can get 4 out of 5 ni. InsyaAllah boleh diteruskan, tapi kena lagi fokus sebab it's really new, will really help. But to remember, this is just a technology. We don't know what is the future punya teknologi. Itu aja, Prof. Terima kasih Prof. Safri atas jawapan yang telah diberikan tadi. Seterusnya kita dapat satu soalan daripada Hazlino. Is it risky for the students or early career researchers to explore novel or under research areas, particularly when there is lack of existing reference, established framework or methods to build upon? Soalan ni agak mencabar untuk diri. Adakah berisiko untuk seorang pelajar tu meneroka the areas yang agak-agak susah ni, kurangnya rujukan dan sebagainya, the novel area. Jadi mungkin kalau saya minta Prof. Jeff dulu, kalau ada sebarang ideas yang boleh dikongsi berkaitan dengan soalan ni. Thank you, Prof. Hazat. Okay, this is a very good question. Is it risky? Well, to me, to my opinion, it's not risky. It is a positive and is a advantage. Kenapa? Sebab satu is under research, and then dua is lack of existing responses. So bila this kind of type of topic yang quite under research, and then you nak mulakan or you try to do this type of study which is quite limited, which is very an advantage. Sebab at the end of the day, your punya findings, your punya recommendation will add to that particular knowledge, and then people will cite more your punya article too, because your finding is looking at different perspective which not quite exploited. But with your punya findings, people looking, trying to, let's say, goes in deeper based on your recommendation, based on your findings. So the other researchers too, they akan try to go deeper based on your findings. So I think it's not risky, but it's a very memang advantage platform for you to do this kind of research. Memang kalau student come asking me this kind of question, memang I terus suruh dia buat. I tak suruh dia tunggu fikir 2-3 kali. I let him or her to take up this challenge and do this type of study. Yeah, because it will give challenges not only to the student but even to the lecturer, the supervisor as well, because both akan sama-sama belajar, because this type of topic is not that belum lagi well research kata orang. So we are boleh dikatakan early researcher that looking at this type of methods. Yeah, that's all. I think that's very good study. Yeah. Mungkin Prof. Safri ada nak tambah ke dari segi ini, terutama sekali dalam menentukan research statement, dalam menentukan dalam mengenal pasti gap dan sebagainya on the novel aspect of the study itself, whether
whether sepatut boleh didepani tak oleh pelajar-pelajar ataupun new researcher. Bagi saya melihat kepada risiko tu, any kajian memang ada risiko. Adik mention tadi, right from the beginning, proposal pun ada risiko, sehingga di hujung pun ada risiko dia. Cuma how is it the level of the risiko? And then kalau level risiko tu tinggi, then you must able to mitigate, kan? So that is the way we want to look into that, rather than we lihat, wah ini tak boleh dan terus kita tarik diri. For me is you look into in the positive ways, whether it's novel ke tidak. Even the research itself dalam objektif tadi mention, dia ada level-level dia tertentu. Dan kita ada di study design yang berbeza. Kalau setakat cross-sectional, just to know that the percentage, nanti apa sangatlah dari segi novel tu, everyone can do it. Tetapi apabila kita nak melihat lagi deeper, kan, nak menjawab kepada why dalam research question tersebut, probably itu will take time. Menjawab kepada reference, I think we'll come to the new things. Sebab we are talking about research, we always do research and re again. So if you don't start, then kita tak akan dapat satu jawapan yang ini. Kalau lihat literature review, that's why literature review kita lihat kepada 5 tahun yang lepas. Kita tak akan nak cite paper yang dah 20 tahun yang lepas. 20 tahun yang lepas mempunyai situasi yang amat berbeza. Mereka tak pernah dengar pun mungkin AI time tu. Kan? Jadi dalam keadaan sekarang ini, you can start, you can see the risk, but doesn't mean that will stop you from to go ahead with the research. Itu my opinion lah, Prof. Ya. So, terima kasih Prof. Jadi saya rasa pada penyelidik baru, jangan takutlah tengok kepada tajuk-tajuk yang unexplored lagi, kan? Ada satu-satu yang novel dan sebagainya. Saya rasa ambil sebagai cabaran, sebagai cabaran. Apa-apa pun risiko tetap ada di hadapan. Saya setuju dengan Prof. Safri tadi. Ambil sebagai cabaran. The more you explore, benda tu akan dapat dengan tersendirinya akan dapat jawapannya. Ya, untuk seterusnya untuk Prof. Azmar, kita ada 2 soalan. Dia glamour sikit malam ni. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, from a methodological perspective, to what extent must studies intended to inform policy be nationally representative, or can robust city or district level research also meaningful contribute to the national policy development? Mungkin pandangan daripada Prof. Azmar, silakan. Okey, terima kasih Prof. Rahizat dan juga yang bertanya. Perspektif yang berbeza sebagai pelajar dan sebagai researcher. Untuk menjawab soalan ini, sebagai pelajar because of kekangan masa untuk master, untuk dia PH atau PhD, so disebabkan kekangan masa, kadang-kadang kajian kita itu tidak mencapai level untuk menjadi satu polisi. Jadi jangan fikir ke arah itu. Sebagai pelajar, jangan fikir you must change the policy. No. Okay, no. Maksudnya apa yang you buat tu asalkan fulfill, asalkan jelas research gap, jelas dia punya objektif, methodsnya clear, dan there is a discussion, ada impactnya dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang kajian you tu di peringkat kecil sahaja. Okay, sebab sebagai student. Tapi bila bercakap sebagai researcher, then that is actually the aims. Okay, sebab researcher ni you dah habis belajar, you dah tak terikat dengan masa. Sebab untuk menjadikan sesuatu ke arah polisi, dia mengambil masa yang lama. Sebab kadang-kadang contohnya kita develop satu biomarker, dan hasil kajian PhD kita develop satu biomarker. Even kajian saya pun saya develop satu biomarker dan a panel of risk prediction. But kajian itu berhenti setakat itu sahaja, sebab sepatutnya kajian itu perlu divalidate lagi dan perlu diuji lagi di beberapa peringkat, diuji di populasi yang berbeza untuk menjadikan ianya boleh digunakan sebagai salah satu bahan untuk sebagai ujian saringan lah untuk mengenali penyakit dan sebagainya. Jadi itu yang saya kata tadi, sebagai pelajar jangan fikir ke arah polisi, tapi sebagai researcher, yes, if you are very senior researcher, go ahead for the policy development, but the process will take long lah, dia ambil masa yang lama. Okay, itu pandangan saya, Prof. Faizat. Kita kena tengok kita berada di mana, Prof. Faizat. Ya. Yes, terima kasih Prof.
satu lagi soalan, saya rasa mungkin soalan yang terakhir untuk kita pada malam ni untuk Prof. Hasbah adalah dari segi study design. Study design. Saya pun selalu mendapat soalan-soalan macam ni daripada pelajar berkaitan dengan research design, nak buat cross section ke, nak buat cohort dan sebagainya. Bagaimana dengan kajian ecological? Ecological study, would it be feasible to conduct, especially for the RPA students lah? Okey, bagi saya boleh saja. Yang pentingnya adalah bila you punya research gap itu very clear. Dan dengan gap dan objektif tu memang cara untuk you buat methods dia adalah secara ecological, maka ianya boleh dilakukan. Tetapi kalau you punya gap dan objektif, boleh dilakukan ke arah methods yang lebih baik lagi secara cross-sectional ke case control, dan go kepada itulah. Jadi kita kena tengok kepada, balik semula kepada research problem dan research objektif lah. Jadi jangan kata bila you buat ecological adalah you punya tak capai standard. Ianya masih dicapai asalkan the process tu you fulfill lah. Maksudnya daripada research problem, research gap, objektif dan sebagainya lah. So tak semestinya ecological adalah satu kajian yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar di RPH, Prof. Okey, terima kasih Prof. So untuk ringkasan tu, saya rasa satu tips lah kepada penyelidik baru. Research is not about coming out with a significant p-value in all the time, kan? So mana-mana pun boleh asalkan rujuk balik kepada awal tadi, research gaps, you punya problem statement, you punya objektif dan sebagainya. So itu yang akan menggambarkan impact sebenar sebuah research lah. Tidak semestinya kata ala ecological tak boleh buat dan sebagainya. Okey, so saya rasa tengok pada soalan-soalan pada malam ni dah tak ada, dan hari pun dah makin larut malam. Jadi saya rasa itu sahaja dari segi pelaksanaan wacana kita pada malam ini, dengan 2 round sesi pembentangan dan juga perkongsian daripada panel-panel kita, dan kita juga ada beberapa soalan yang agak mencabar tadi. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panel. Okay, let us give a round of applause in our usual way to all our panels atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Prof. Safri, Prof. Jeff dan juga Prof. Hasbah. So alhamdulillah, saya rasa gunalah ilmu ini dan manfaatkan sebaik mungkin untuk kita semua. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada penganjur kita, PIK, MD Mac dan juga unit digital PPSP USM, dan paling tak lupa saya kena promote saya punya persatuan as a president of this MAE, Persatuan Epidemiological Malaysia. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, untuk mengenali dan jom sertai kami di Persatuan Epidemiologi Malaysia. Kami, objektif utama adalah dalam memperkasakan latihan di dalam bidang epidemiologi dan public health di Malaysia. Okay, dan setakat ini alhamdulillah setelah 5 tahun kita bertapak, kita telah melaksanakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan penambahan ilmu dan juga latihan kepada semua. Jadi join kami di Persatuan Epidemiologi Malaysia di https www.epicmalaysia.org. So jom join kami sebagai ahli, bersekutu pun tak apalah as a student and be part of our team. We need the young generations to continue this program untuk sama-sama kita memperkasakan ilmu public health, ilmu epidemiologi di kalangan fraternity kita sendiri. This is our way of memperkasakan public health di Malaysia, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu saja program kita pada malam ini. Terima kasih kepada penganjur kerana memilih saya untuk moderate pada malam ini. Apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri, apa yang baik itu semua daripada Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembali kepada host kita, Prof. Kim. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya sebenarnya tak bersedia untuk menyambung lagi. Saya rasa ending daripada Prof. Raza itu sangat bagus. Jadi
kita tangguh wacana kita pada malam ini. InsyaAllah recording akan kita sediakan. Jangan lupa isikan borang penyertaan untuk dapatkan 4 mata CPD. Okey semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.